Semua ada dah? Semua ada dah? Semua tu dah. Ni dah orang. Yalah 10 belum sedia. Orang kamu kami main. Bersedia. Ni satu kumpulan ni. Masuk boleh semua. Masuk. Ini kumpulan mana ni? Okey. Dah jom masuk. Main terus. Ada satu jari simpan. Boleh lah tu. Ini hulu balang Melayu sejati ni. Tapi cerut kat mulut. Oh, nak Cerut kena ada. Lambang aku tu anu betul tak? Nak tak bersih saya ingat pun tak. Lambang kau tu kat atas sangat tu. Ya tak? Dua ke tiga? Jari. Memang selit je. Pasang dulu tadi. Oh. Dia pasang dulu bulu tadi. Dalam. Tak apa, di belakang tak apa. Bengkung ni. Oh, ini ada mak andam ni. Ada mak andamnya. Jangan baik. Ini masuk kecil. Tak apa nak masuk. Ini sekarang persiapan pakaian busana Melayu sejati. Ini sedang bersiap. Okey, ngam eh. Bagi eloklah. Tengah. Rapat sikit. Okey. Ambil yang ke ni. Aku nak masuk. Bisi. Golak. Okey. Ini masuk YouTube. Dia live tu. Siap masuk. Ini urus steel penganjur. bertempat di Kompleks Kekal Pasar Tani Fama, Pasir Salak, Kampung Gajah. Ni semua daripada Kampung Gajah? Bukan, semua dua kan? Alright. Okay, first time dah sampai sini semua? First time kan? Semua pertama kali sampai kan? Alright. Untuk makluman kita sepanjang program ni kita akan berlangsung selama 3 hari. So kepada pemain-pemain rebana kita, kalau dah selesai bolehlah selepas ini mengunjung di setiap reruai-reruai yang ada sepanjang program ni berlangsung. Dan yang paling menariknya, hari Sabtu malam, iaitu malam esok, kita akan ada persembahan dan juga artis yang kita jemput untuk menghiburkan orang-orang Kampung Gajah di sini. So mana kawan-kawan yang ada berdekatan, yang berhampiran dengan kawasan sini, bolehlah ajak. Otak-otak mesti kenal artis kita pada hari Sabtu malam, insyaAllah. Siapa tak kenal kan, kita akan bawakan akak Ramlah Ram kita lah. Tengok pakcik tu, sebut je Ramlah Ram. Okey, so adik-adik kita kenal Ramlah Ram, kenal ya. Okey, baik, insyaAllah.
Itu hari Sabtu malam. Nanti ajak kawan-kawan kita akan ada 2 sesi gambar gambar sebelum dan selepas. Silakan ambil gambar dulu. Dan Doktor Falsafah Kesusasteraan Melayu melalui kajian estetika lagu Melayu popular berdasarkan melodi dan seni kata lagu dari UPSI. Itu bukan calang-calang kita, untuk juri kita yang pertama tu. Dan bagi juri kita yang kedua, selaku ketua juri kita bagi teringan Rebana Perak 2025, nama beliau Profesor Madya Dr. Kamaruzaman Muhammad Karim, ialah pensyarah kanan di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Beliau memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang penciptaan muzik dari Institut Seni Indonesia Surakarta pada tahun 2016 selepas menamatkan pengajian sarjana di ISI Yogyakarta dan sarjana muzik di UiTM. So, bidang kebakaran beliau ialah penciptaan muzik, itu dia. Ketua juri kita berpakaian warna putih cerah. Alright, bukan calang-calang kan? Juri yang kita lantik pada hari ini untuk menilai ketiga-tiga pasukan rebana kita. Makin kurang penyertaan, makin susah sebenarnya juri nak menilai. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu dia sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada kumpulan Rebana Warisan Tok Ayah dari Kampung Pecah Batu Mano. Terima kasih kumpulan Rebana Warisan Tok Ayah. Alhamdulillah selesai sudah satu persembahan bagi pertandingan Rebana Negeri Perak 2025 ini. Kalau kita lihat ramai rakan-rakan kita di sini, ada yang buat live, ada yang record. Terima kasih. Mana yang tidak dapat hadir tu, maknanya rakan-rakan daripada alam maya kita, daripada atas sekalian boleh menyaksikan live kita secara langsung. Jangan lupa yang mana live di TikTok untuk tap screen. Okey, yang mana live di TikTok masih ada kesempatan untuk datang kerana pada kali ini kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan terus. Okey, sabar saya ucapkan kepada semua peserta 3 kumpulan hari ini. Bagi saya satu persembahan yang mantap. Walau bagaimanapun sebutlah pertandingan mesti ada menang atau kalah. Cuma saya tengok overall sangat bagus. Walaupun kita hari ini ada 3 kumpulan, tapi saya tengok 3-3 ni mantap lah. Cuma sikit-sikit ya. Okey, dari segi keseluruhan kalau kita tengok dalam aspek penjurian kami lah, kami melihat dari segi aspek musicality. Maknanya dari segi music aspek lah, dari segi tempo, dari segi tone, keseragaman dan juga aras dinamik Makna pukulan kita tu ada perlahan, ada kuat. So kat situ kejiwaan ada lah. So kalau kita tengok dari segi ketiga-tiga tadi, tempo tak ada masalah. Okey? Cuma dari segi tone tu kemungkinan dari segi bahan lah.
mana dia rebana tadi kan, mungkin cuaca berubah, makin tone dia pun berubah lah. So itu di antara perkara-perkara yang selalu sukar untuk mengekalkan tone ni. Kadang-kadang barang kita dah lama, cuaca kan, tapi walau bagaimanapun tadi tak adalah teruk sangat, tone pun bagus. Cuma paluan kita lah, kadang-kadang kita nak ada jiwa tadi. Kalau kita tengok otai-otai tadi kan, dengan anak muda kita ni adalah perbezaan dia pasal kejiwaan permainan tadi, roh dia tadi ya. So kita kena kekalkan ataupun selalu berlatih ya. Bukan untuk pertandingan saja, tetapi sepanjang masa. Saya tahu rebana ni biasa dipanggil untuk majlis kahwin kan. So itu antara proses-proses yang boleh memantapkan lagi persembahan ya. So dari segi lain-lain saya rasa tak ada apa-apa lah. Cuma kalau kita tengok bukan setakat variasi biasa saja, kita kena ada paluan menganak ke menyilang supaya lagi jelas lah. Lagu-lagu saya tak ada masalah. Cuma satu lagi dari segi nyanyian itulah kita amalan kita menjerit pasal kita persembahan di tempat pengantin apa semua kan, kita menjerit. So dalam persembahan pertandingan tadi menjerit kadang-kadang ada yang tepat, ada yang tergelincir sedikit lah. So bahaya menjerit itulah. Kalau menjerit sama semua, kita tak boleh nak kata sama semua pasal kita ramai kan. Ada menjerit tenaga yang kuat, ada yang menjerit tak sampai, itu menyebabkan tone kita atau pitch kita lari sedikit lah. So kalau boleh kita kawal sikit dari segi kegairahan menjerit tadi. Menjerit ini part of kita punya persembahan. Walau bagaimanapun kalau jeritan kita tak sama dalam dengan kawan-kawan kita, menyebabkan satu persembahan itu kurang mantap. Yang lain-lain alhamdulillah, syukur, bagus. Terima kasih banyak-banyak kekalkan warisan kita. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azam Sulong ataupun Dr. Azam Dungun kita. Terima kasih Dr. Itulah sedikit ulasan daripada juri kita. Dan kita ada ulasan juga daripada ketua juri kita. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Kamarul Zaman Muhammad Karim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam hari Jumaat. Okay, first kali yang saya seronok adalah kita dapat berkumpul dekat sini. Pertama sekali kita dengarkan dan kita dendangkan selawat. Itu yang saya seronok sekali. Pagi Jumaat kita dapat pahala bersama, kita dapat mendendangkan selawat, alhamdulillah. Dan diketuai oleh ketiga kumpulan kita, alhamdulillah. Yang datang hanya untuk menonton dapat pahala, yang datang kat tepi-tepi dapat pahala, yang dengar dapat pahala, semua dapat pahala, alhamdulillah. Okey. Sedikit mungkinlah, sebabkan tiga kumpulan, jadi kita tak dapat variasi dia banyak. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Kita ambil falsafah rebana tu sendiri. Rebana dia memang dari perkataan reb ataupun rab, bermaksud pukulan, ana tu kami. Jadi dia lebih merujuk kepada kesenian Islamik. Jadi ke dalam kesenian Islamik ni memang semua pukulan-pukulan dia akan selalunya ada message dia nak sampaikan. Kenapa dia pukul begini? Kenapa dia pukul style hadrah? Kenapa dia pukul style perarakan? Kenapa dia bertingkah di sini? Banyak. Jadi saya nampak ada beberapa kumpulan yang teliti part tu. Dekat sini dia gubah. Masuk aja dekat sini lagu ni dia ubah pattern dia jadi lain. Masuk aja yang dia nak menonjolkan dia punya nyanyian, dia slow down dia punya pukulan. Itu yang kita nampak, kita nak dapat lihat daripada pukulan rebana. Sebab rebana Perak ini adalah identiti untuk negeri Perak. Jadi itu yang kita nak kekalkan lain daripada negeri lain. Misalnya Kompang, pun nanti ada juga pukulan yang sama. Tapi apakah perbezaan Kompang dengan rebana Perak? So itulah falsafah sedikit yang saya nampak. Ketiga-tiga kumpulan nampaknya alert, dapat menyanyi sambil bermain dan bertingkah dengan baik, alhamdulillah. Cuma kita tengok dari satu segi adalah
padu. Orang main rebana ni kenapa kulit dia tu adalah bukan kulit biasanya pakai kulit apa? Kan kerbau. Okey. Kulit kerbau ni memang kalau tangan yang halus memang takkan keluar. Minta maaf cakap. Saya lama juga main kompang. Okey, bila kita beralih kepada rebana, kalau tangan kita ni halus macam saya ni, okey, ni dah sampai ke matu dah. Kurang sikit energi pukul dia, memang kita di audience yang depan dengar sayup aja. Jadi energi punya balance tu memang perlu. Terutama yang adik-adik ni yang baru berkecimpung di dalam apa tu nama rebana ni, tengok macam mana otai-otai ni dia punya ni. Walaupun nampak macam tu je, tapi dia pukul pang tu dah mewakili 30 orang dah. Mungkin okey, daripada segi sound dia. So sikit sebanyak itulah yang saya boleh komen. Alhamdulillah, macam tadi Prof Azam ada sebut, adat pertandingan ada menang ada kalah. Tapi yang paling penting adalah kita jadikan pertandingan ni sebagai salah satunya adalah untuk kita sama-sama untuk melestarikan identiti negeri Perak dan juga identiti kesenian Islam negeri Perak. Jadi Alhamdulillah saya tengok ada 3 generasi yang berbeza. Semoga nanti penganjuran akan datang lebih meriah lagi. Mana tahu buat PWTC ke, buat kat stadium ke, mana tahu kan. Jangan lupa jemput saya lagi dengan Prof Azam. Okay. Alright, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Madia Dr. Kamarul Zaman selaku ketua juri kita bagi pertandingan rebana Negeri Perak 2025 bertempat di Pasar Tani Kekal Fama Kampung Gajah. Alright, tuan-tuan dan puan, tibalah masanya keputusan telah pemberat. Siapa nombor 2, siapa nombor 3, siapa busana terbaik, siapa persembahan terbaik. Alright. Anda dah ready kan? Nak tahu siapakah pemenang? Oh, tanya laju je. Alright. Okey. Oh, jam dah pukul 11 tadi kan? Yang laki-laki semua yang nak bersiap dah. Pakcik, nanti solat Jumaat pakai macam ni terus. Okey. Boleh kan? Pakai macam ni terus solat Jumaat. Senang. So nanti penuh kat satu masjid tu, ni kumpulan ni dia pakai pakaian baju layang. Adik-adik kita pakai pakaian berunsurkan warna negeri Perak. Ada jalur gemilang disongkok. Daripada Sungai Galah bertemakan ala-ala korporat. Yang penting ada apa ni? Brush apa? Alright, kita tengok uncle kita pakcik kita steady buat video ke live tu. Alright, terima kasih. Okey. Saya nak umumkan pemenang ni, tapi kena ada siapa yang akan menyampaikan hadiah kan? Takkan saya pula yang nak sampaikan hadiah, betul tak? Okey, pemenang yang diumumkan ini, kita akan jemput semua peserta naik ke atas pentas untuk terima hadiah. Selepas sahaja anda terima hadiah daripada busana, persembahan apa semua, anda diminta untuk berada di sebelah kiri ataupun kanan pentas. Sebab sebaik saja selesai kita umumkan juara dan juara telah mendapat hadiah, kita akan bergambar beramai-ramai. Okey? Kita akan bergambar beramai-ramai untuk kita rakam momen ni bersama-sama. Kerana dalam negeri Perak ni 3 pasukan ni je yang berani bagi saya. Yang berani masuk pertandingan ni, yang lain tak masuk. So anda dikategorikan sebagai berani menyambut cabaran untuk bertanding bagi pertandingan rebana negeri Perak 2025 ini. Ada yang masuk tapi ada yang tarik diri. Mana aura yang dah masuk ni berjaya mengalahkan orang yang nak masuk tapi tak nak masuk, dia takut. Okey? Alright, tak ada masalah. Okey? Boleh lah kan? Alright. Alright. Okey, kita akan teruskan dengan sesi penyampaian hadiah kita. Tapi sebelum tu saya betulkan dulu kampen ni. Saya muda telefon hampir nak terjatuh. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya telah pun membuka lembaran pemarkahan dan kedudukan anda. Tapi sebelum itu saya akan mempersilakan Yang Berusaha Encik Nur Fairuz Nizam bin Jelani, Kurator Jabatan Warisan Negara Zon Tengah, untuk tampil ke pentas utama bagi menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dipersilakan.
Okey, Cik Fairuz. Ready? Baiklah, tuan-tuan dan puan, kita akan ke busana terbaik terlebih dahulu. Busana terbaik akan membawa pulang wang tunai RM500 Malaysia jatuh kepada kumpulan Rebana Warisan Tok Ayah. Dipersilakan. Alright, mereka tawarkan yang gemburuh untuk kumpulan Rebana Warisan Tok Ayah kerana berjaya mendapat busana terbaik. Seperti yang kita sedia tahu, mereka memperkenalkan pakaian ala-ala Melayu dahulu dengan mereka baju layang dan juga bercapal. Okey. Okey, kita teruskan. Seperti mana yang saya bagi tahu, persembahan terbaik akan membuat sekali lagi persembahan, tetapi bebas lagu. Untuk lagu pertandingan ni pun boleh guna, ataupun lagu selain daripada pertandingan ni pun boleh guna. Alright, persembahan terbaik juga akan membawa pulang wang tunai RM500 Malaysia. Dipersilakan kumpulan Rebana Sungai Galah. Dipersilakan. Tahniah kepada kumpulan Rebana Sungai Galah di atas persembahan terbaik. Jangan lupa nanti kumpulan Rebana Sungai Galah akan membuat semula persembahan. Okey? Alright. Okey, tuan-tuan dan puan, kita akan umumkan tempat ketiga bagi pertandingan Rebana Perak tahun 2025. Sebenar program Warisan App Pasir Salah akan membawa pulang wang tunai RM1,000 Malaysia beserta sijil. Dipersilakan kumpulan Cangkat Tualang Rebana Club. Syabas dan tahniah adik-adik kita, ada abang-abang kita. Dipersilakan. Syabas dan tahniah kepada kumpulan Cangkat Tualang Rebana Club dari Kota Baru, Perak. Selalu Kota Baru, area Goping sana kan? Area Goping sana. Okey, bukan Kota Baru Kelantan ya tuan-tuan. Okey, baiklah. Naib juara akan membawa pulang RM1,500 beserta sijil. Tetapi yang akan saya umumkan terlebih dahulu adalah juara. Manakala nama yang tak disebut itu secara tidak langsung adalah naib juara. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita umumkan hadiah terlebih dahulu. Naib juara akan membawa pulang wang tunai RM1,500 Malaysia beserta dengan sijil. Manakala juara akan membawa pulang wang tunai RM2,000 Malaysia beserta dengan sijil. Siapakah juara di hati pihak tuan-tuan dan puan-puan?
Siapa? Sungai Galah. Selain daripada tu? Tak ada. Ini semua penyokong Sungai Galah kan ni? Habis KCT, adik-adik kita? Oh, dia dah tempat ketiga dah. Apa ni? Tok Ayah, warisan Tok Ayah. Nombor 2 Oh, pakat Peraknya. Okeylah, cakap awak pun dah cakap Perak jugalah kalau gitu. Sebab kita orang Perak kan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, juara bagi pertandingan Rebana Negeri Perak 2025 sepenuh warisan at Pasir Salak jatuh kepada kumpulan Rebana Sungai Galah. Manakala naik juara jatuh pada kumpulan Rebana Warisan Tok Ayah, dipersilakan terlebih dahulu kumpulan Rebana Warisan Tok Ayah kesemuanya sekali untuk bergambar bersama dengan kurator Jabatan Warisan Negara kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kumpulan Rebana Warisan Tok Ayah merangkul tempat kedua dan juga mendapat busana terbaik. So keseluruhan yang dibawa pula berjumlah RM2,000 Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kita ucapkan kepada kumpulan Rebana Warisan Tok Ayah. Dan ini dia tuan-tuan dan puan-puan, juara pertandingan Rebana Warisan Pasir Salak 2025, kumpulan Rebana Sungai Galah. Secara keseluruhan, kumpulan Rebana Sungai Galah akan membawa pulang wang tunai RM2,500 Malaysia. Allah, hari Jumaat rezeki. Okey, nanti PM tepi ya. Alhamdulillah, ada lah manis-manisnya tu. Okey, kita jumpa kepada semua kumpulan Rebana untuk bergambar beramai-ramai. Okey, kita jemput kepada semua kumpulan Rebana untuk bergambar beramai-ramai bersama juga dengan Cik Nur Fairuz Nizam untuk teruskan ke dan pentas. Okey, silakan Puan Pengarah. Boleh? Sini jom. Okey. Okey, kita persilakan Puan Pengarah Jabatan Warisan Negara kita. Alright, okey. Okey, rapatkan soft sikit. Okey, duduk depan boleh. Tak ada masalah, boleh duduk di hadapan. Boleh. Adik-adik semua boleh duduk. Boleh duduk. Okey. Boleh tak kita ajak ke sini sikit, ke kiri sikit. Okey. Alright, cantik. Okey, yang mana yang ada moncek tu boleh tunjuk moncek anda. Baik. Jangan lupa kekalkan senyuman. Okey. Okey, freestyle. Okey, baik. Tahniah dan syabas kita ucapkan kepada semua peserta-peserta pertandingan Rebana. Terima kasih kita ucapkan kepada pengarah Jabatan Warisan Negara kita dan juga kurator Jabatan Warisan Negara Zon Tengah kita di atas kesudian bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, hadiah-hadiah yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan dan puan-puan boleh tembus hadiah itu untuk dapatkan wang tunai yang betul-betul berada di meja urusan dia di belakang sana. Boleh jumpa dengan akak-akak cantik kita yang lama-lama itu. Kepada persembahan terbaik, anda diminta untuk terus kekal di pentas kerana anda akan membuat sekali lagi persembahan anda bertemakan bebas, tiada apa-apa masalah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tinggalkan pentas ini kepada kumpulan Rebana Sungai Galah selaku juara pertandingan Rebana Warisan Pasir Salak 2025. Terima kasih. Demo itu duit. Dia nak dalam satu itu. Katanya lagi. Okey.
Rebana Negeri Perak di mana warisan Pasir Salak. Dipersilakan kumpulan Rebana Sungai Galah. Anu pergi je. Awak dapat duit. Tanah. Awak dapat duit bang. Dalam tu. Ada. Kuala Terengganu. Okey. Tanah. Okey. Hadiah. Tanah. Okey. Terima kasih. Jumpa dalam Facebook Okey. Urusan klaim hadiah kemenangan. Cuba cek ada tak? Makan. Di sini kita ya. Sabi. Nak pergi Kuala Lumpur. Tolonglah. Orang tak apa.